Dekat Shah Alam ni, Ana ada jumpa satu pop boleh lepak, boleh layan big screen sambil kunyah makanan serta minuman yang sedap-sedap. Yang penting hak Bumi Putra tau. Wah, ni adalah bola ni, syok ni. Kan, dan inilah dia Hungry Uncle yang terletak di U12 Taman Cahaya Alam Shah Alam. Terpulang pada korang nak kunyah kat dalam ke, nak kunyah kat tepi koridor ni ke, atau berbumburkan langit sambil layan cerita kat big screen ni. Dan makanan kat sini pun ada banyak pilihan yang best-best. Antaranya macam yang Ana kunyah ni, Marry Me Chicken with mashed potato. Chicken grill kunyah sekali dengan gravy resepi mereka yang pedas dan creamy ni. Lepas tu kunyah sekali dengan mashed potato yang manis berlemak ni. Memang tak membosankan dan kenyang. Nak lebih kenyang, kunyah yang macam mak mentua Ana kunyah ni. Nampak macam biasa kan, tapi rasa nasi goreng dia memang cukup sifat, tak over rempah, sesuai lah nak kunyah sekali dengan kambing grill ni. Tak pun spaghetti carbonara with chicken grill ni pun mengenyangkan juga tau. Yang ini anak-anak kecil mesti suka. Rasa carbonara dia tak cerai, creamy berlemak, sedap. Tapi kalau korang tak nak yang fancy-fancy, chicken grill dengan mashed potato ni pun ada. Serius, kuah black pepper dia memang sedap. Lepas kunyah yang berat-berat, mesti korang nak kunyah yang ringan-ringan kan? Antara yang korang boleh kunyah, loaded potato bowl ni, tak pun fried mantau with creamy salted egg sauce ni, atau wild mushroom soup dengan garlic bread. Minuman ni, pilihan ni. Ada coffee series, ada matcha series, ada frappe series, dan air yang lebih refreshing pun ada. Memang syok lah orang Shah Alam. Lagi-lagi student yang belajar dekat Shah Alam tu. Tak tahu nak lepak mana lagi, mampir je sini. Memang marem weh.